Berjumpa lagi kita pada minggu ini. Kita di mana? Kita berada di... Nak kasih gambar pada Fikri dah sampai. Kita berada di Medan. Kita berada di Medan selera anda. Jom. Jom. Medan Indonesia. Itu kenapa kita duduk tengah jalan? Nazali. Kita mulakan hari kita dengan sekeping roti. Jom dulu. Masa tu ke Jakarta pun roti O. Ini pun roti O. Sekarang jam menunjukkan 9.26. Actually kita ada sebab kenapa kita orang datang ke Medan. Actually kita orang nak pergi wedding makcik aku di Medan. Cappuccino in the morning. Saya tambah gula ke? Yelah. Mana boleh? Satu. Dia kosong gila. Fashion nak tutup ni. Mana boleh? Kopi minum tambah gula. Pegang kan? Ya. Percayakah beliau? Dah ni? Mana? Dah? Dah tu. Okay, dulu. Kacang-kacang. Tipu. Panas kan? Pahit kan? Okey dah pahit. Kopi memang pahit. Hanya manis di muka aku. Manis di senyuman. Di Malaysia nya. Jadi nak pergi majlis tu kah? Jadi. Begini. Ini supir kita. Siapa nama? Hanif? Hatta. Asal Hanif kan? Tiba-tiba Hanif. Orang lain kot. Hatta. Kita punya supir hari ni. Dan first tempat kita akan pergi ke majlis perkahwinan dahulu. Hello. Sekarang kami berada di airport Kuala Namu. Dan kami sekarang berada menuju ke majlis perkahwinan Antikris dan pasangannya. Kuat sikit. Ya sudah bisa. Okay, kita dah sampai dah di Amsterdam. Kita pergi wedding guys. First time kita pergi wedding selain di KL, di Malaysia. Sekarang di Indonesia guys. Di Medan. Buat baca doa tau. Untuk mengawali rangkaian hari ini, Baulah. marilah kita bersama-sama Untuk meraihkan perkahwinan dan penguat hati bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga yang lebih tenang dan bijaksana nanti. Embun pagi. Kami persilahkan untuk keluarga mempelai pria untuk mendekat ke area pelaminan, ke area akad nikah untuk memberikan seserahan kepada keluarga calon mempelai wanita. Penyerahan seserahan ini merupakan simbol tanggung jawab. Amin. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau nasihat Bapak Profesor Dr. Haji Nijamuddin SMSI, mohon Bapak niat
Usman Daud sejuta kepadamu. Maharnya emas 25 gram tunai. Nikahnya Eliana binti sejuta dengan maharnya 25 gram emas murni tunai. Dr. Haji Nijamuddin SMSI. Saya nikahkan kakak kandung saya Eliana Simanjuntak binti Usman Daud Simanjuntak kepadamu. Maharnya emas 25 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Eliana binti Usman Simanjuntak, maharnya 25 gram emas murni tunai. Saya nikahkan kakak kandung saya Eliana binti Usman Daud mahar kepadamu. Maharnya emas. Saya Eliana binti Usman Daud kepadamu. Maharnya emas 25 gram tunai. Saya terima nikahnya Eliana Simanjuntak Ayo. Saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Eliana binti Usman Daud kepada Saya nikahkan kepadamu kakak kandung saya Eliana binti Usman Daud, maharnya emas 25 gram tunai. Saya terima nikah Eliana binti Usman Daud dengan maharnya 25 gram emas murni tunai. Perlu juga minum dulu ya. Sejarah itu menjadi penting. Baik barakallahu laka wa barakallahu wa ja'alna baik. Mempelai wanita kita, Ibu Eliana Simanjuntak, yang sudah resmi bersanding dengan sang suami, kami persilakan untuk menduduki tempat duduk yang telah kami sediakan. Kepada mempelai pria kami persilakan. Baik. Ya, silakan dulu. Daud dan mengucapkan ribuan terima kasih karena telah sudi melangsungkan pernikahan kakanda. Yang empat, membiarkan Yap. tidak peduli bapak istri Ambil dari diorang lain. Kena selamat dinikahi. atau satu di antara empat hal yang dilakukan istri tak ridho, maka dia bisa mengajukan Ada orang selamat, tak payah baca doa. Tentu ini kita lakukan tidak ya. Tak boleh lah. Orang yang baca apa panggil? Siap. Kasidah. Kalau gitu. Yang baca Quran tadi pun suara dah sedap. Ni aku baca doa. Kalah tak? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan Bakso. Jawab belum lagi. Ha. Ada bakso. Makan dengan nasi. Baik, mungkin Kita boleh tengok lauk-lauk dia. sini di dekat papa. Panggil papa atau bapak ini? Masya Allah. Boleh semuanya senyum lihat kamera? Senyum. Selanjutnya nanti mungkin boleh sekali. Ini kita berfoto bergabung dua keluarga besar. Nanti baru keluarga Simanjuntak aja seperti itu. Tapi kalau ini sudah cukup boleh kita foto. Baik. Ke meja pelaminan. Kami mohon maaf tidak dapat Anak first lah, okey, bukan? Sini? Cucu pertama. Cucu first. Siapa namanya? Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini. Background sini ya. Dengan anak dia lah. Dulu pecah. Terima kasih. Kita ucapkan tahniah kepada Erika sempena dapat bapa baru. Papa jangan nakal. Papa Nizam juga. Denish, tahniah ya Denish. Tahniah Kak Denish. Semoga dapat adik. Apa lah? Buka buku pink. Lepas ni kena jaga adik lah. Buka pampers. Risau. Ini tak ada pagar macam Putrajaya. Erika.
Kita kalau pergi Indonesia mesti nak cari air ni, kan? Oh, mesti nak kena cari air ni. RM2.5. RM2.5. RM2 lah, betul tak? Sedap air ni. Better daripada air teh botol je. Sampai ke jeti Samusi ya kan? Samusi. Hai, so sekarang kita tengah tunggu supir untuk isi minyak dekat Pertalite. Nampak dah tengok tu. Oh ni gantung tadi. Okay, sekarang kita orang dah berada di Sarima Tondang. Kita orang berhenti kejap untuk solat. Sekarang kita solat jamak. Masih Zuhur lagi sebab dia orang punya asar pukul 4. Tak sure ni masjid ataupun surau lah, tapi nampak macam besar lah, maybe masjid. Sebab majoriti kawasan sini adalah Kristian. So mungkin ni masjid lah untuk umat Islam dekat sini, yang minoriti. So aku ada tertarik satu benda. Tarang buang sampah sebarangan, sumpahi miskin 7 keturunan. 7 keturunan lah. Lain macam dia punya statement tu. Bungkus. Dasar. Habis tu. Rupanya kita tempat tinggi. Mama dah start browsing lah. Tak ada yang aku, lagu ni dah habis kena copyright kau tahu. Kita dah sampai dekat jeti. So kita nak pergi ke seberang Samosir sana. Apa nama jeti ni? Jeti Shah Bandar. Nama kawasan ni adalah Pelabuhan Penyeberangan Tiga Ras. So kita tengah tunggu ferry. Tu ferry dia tengah bergerak. On the way. So tu pintu masuk ke ferry dia. Ini kereta kita paling depan sekali. Innova. Innova. Agak tepat sekali waktu yang supir ni bawa. 4.30. 4.43. So kita akan menerusi ke pulau Samurasi. Pulau apa? Betul ke? Kurang kot, aku pun tak tahu. Cantik kawasan dia. Tenang. Kita nak masuk ke kapal. Perjalanan kapal ni dari sini, pelabuhan ni pergi ke pulau sana. Apa nama pulau tu? Samusir. Yes, Pulau Samusir. So dari sini perjalanan ke Pulau Samusir ambil masa dalam 40 minit. And then bila dah sampai sana, perjalanan ke hotel pula dalam 30 minit, 20 minit. Jom, naik motor. Sekarang ni diorang nak kena reverse untuk masuk dan memenuhikan dalam ferry ni.
Ini ada. Sekarang kita dah tengah bergerak. Yes, 12 kereta boleh masuk dalam ni. Kita kan kuat ni. Berada di Indomaret di Samosir Island. Kita nak shopping sikit untuk jajan malam ni. Cacam. Nah, ush. Ush, banyak Tak dalam beg dulu ni. Ush, banyak Ush. Shopping, tak ingat. Sebelum sampai ke hotel, kita dinner dulu. Kita dinner dekat Seafood Pecel Lele Sukabumi. Ada menu dia. Bakso ekonomi sikit. Apa? Kita bagi mama cakap. Hai, saya kat Medan. Sehari dah Medan. Nak habis dah video ni. Betting ni. Best wallet. Hai, saya kat Danau Toba. Hai, kami di Danau Toba. Pagi? Duk healing-healing kat sini. Bukan healing. Ambil gambar. Sedap ni, sedap. Kita coklat dulu. Ini benda yang menusuk kalbu. This one. Aku telah terpengaruh dengan budak yang dekat airport di Bandung. Dekat Bandung lah. Senang menunggu benda ni lah. Lepas ni selalu tak ada lagi lah benda ni. Dia masuk lagi tu. Astagfirullahaladzim. Mana masuk hidung? Ni bawah ni apa benda? Bawah ni roll. Oh, roll. Oh. Pecel lele, ayam penyet, nasi goreng spesial. Ini dia bagi air basuh tangan. Takut ni nanti kan jadi air basuh tangan juga. Ini jadi kuah sini sup. 16-20. Panas. How's the food? Okay. Sedap. How was the food? Sedap. How was the food? How was the food? Sedap. Sedap. Kita dah sampai hotel untuk beristirahat. Wow, kita orang dapat view danau. View danau, bye. Tapi tak nampak lah malam ni. Kena tengok besok pagi. Sana tu danau semua tu. Ramai juga yang stay dekat resort ni. Assalamualaikum.
room tour kejap. Sau bilik. Boleh letak extra bed lagi. Toilet lagi besar. Boleh baring letak extra bed single. Tapi tak tahulah, ada orang buat barbecue, dia pasang karaoke. Allah, macam mana ni? Ini ada view dia, balcony. Sekarang aku ada dekat lobi villa ni. Sebab aku punya bilik agak bising orang berkaraoke lah dengan pasang lagu. Stress lah aku. Bilik aku dekat situ, bunyi yang orang tengah nyanyi kat sini. Aduh,